Hai dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 101, saluran yang berkongsi info terkini mengenai bantuan dan kemaskini kerajaan. Hari ini kita nak bincang tentang isu yang ramai sedang keliru. Kenapa status kelayakan SARA 2026 tiba-tiba bertukar jadi tiada rekod dalam akaun MySTR? Ramai penerima sebelum ni nampak status mereka layak, tapi sekarang semua berubah. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dan apa tindakan yang perlu anda ambil? Pertama sekali, jangan panik. Perubahan status kepada tiada rekod bukan bermaksud anda gagal atau tak layak. Ia cuma bermakna semakan baharu sedang dibuat untuk STR 2026 sebab kelayakan SARA sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada keputusan STR tahun hadapan. Kalau anda lulus STR 2026, automatik anda juga akan layak untuk SARA 2026, tapi kalau STR belum dinilai, sistem akan paparkan tiada rekod buat sementara waktu. Sebab tu hampir semua orang nampak perkara yang sama sekarang ni. Untuk pastikan anda terus layak, semak dan kemas kini maklumat anda dalam sistem STR. Pastikan semua data terkini terutama pendapatan isi rumah, status perkahwinan dan bilangan tanggungan. Contohnya, untuk kategori isi rumah, pendapatan mesti RM5,000 ke bawah. Untuk bujang pula RM2,500 ke bawah. Ini penting supaya sistem boleh menilai kelayakan anda dengan betul bila semakan sebenar dibuat nanti. Sama juga untuk warga emas dan penerima dalam kategori miskin atau miskin tegar di bawah data e-Kasih. Kalau disahkan dalam kategori itu, anda akan dapat kadar bayaran yang lebih tinggi, contohnya tambahan RM100 sebulan bagi program SARA. Kesimpulannya, kalau anda sekarang nampak status tiada rekod, tak perlu risau. Itu bukan ralat, cuma proses biasa sebelum kelulusan STR 2026 diumumkan. Apa yang penting, pastikan maklumat anda sentiasa dikemas kini, lebih-lebih lagi bagi yang dah lebih 3 tahun tak pernah buat kemas kini. Kemas kini ni wajib dibuat sebelum 28 November 2025 supaya anda tak terlepas pembayaran fasa pertama nanti. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk subscribe Berita 101 dan tekan loceng supaya anda tak terlepas sebarang info terbaru tentang bantuan kerajaan. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.